Ini cara shortcut untuk kita pandai mengaji bertajwid walaupun anda baru je mula baca Quran. Ini adalah buku ataupun kita panggil kad jari tajwid yang mana kita ajar tajwid asas yang lengkap, dan tajwid ni adalah tajwid yang asas yang paling banyak kita baca dalam Quran kita. Kad ni sesuai untuk kita jadikan sebagai nota rujukan, sebab kad ni dia tak pakai banyak tulisan pun. Dia hanya terangkan menggunakan roda saja. Ni roda ni kita boleh pusingkan roda ni. Jadi tajwid ni kita fokus kepada 5 jari saja, sebab 5 jari ni kita mewakili 5 huruf VIP, 5 huruf penting: lam, mim, nun, mad, wa qaf. Ini adalah asas kepada punca tajwid. Contohnya dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua, Alhamdulillah. Dalam perkataan Alhamdulillah adanya huruf mim, mim yang bertanda mati. Jadi ini adalah salah satu daripada jari tajwid. Daripada jari-jari tajwid tadi tu adanya jari mim. Mim pasti akan mendatangkan hukum. Bila mim bertemu dengan dal, rujuk pada bulatan yang berada di bawah huruf mim. Tengok sini, pada bulatan ni warnanya adalah warna biru. Jadi rujuk balik kepada jari mim, hukum yang berwarna biru adalah izhar syafawi. Jadi maksudnya sini kita kena jelaskan bunyi mim tanpa dengung. Jadi rujuk balik pada Quran kita tadi tu, surah Al-Fatihah ayat yang kedua, Jadi kita kena sebut alhamdu. Jangan dengungkan ham tu. Jadi kita kena jelaskan bunyi mim. Dapatkan sekarang, kalau beli sekarang akan dapat kelas sekali. Ingat jari, ingat tajwid.